Kota bawah laut? Hai saintis-saintis ni merepek apa benda? Kau ingat Bikini Bottom ke? Semua tu mitos je. Kejap geng. Yang ni memang betul-betul wujud. Sini geng Geo nak story. Inilah dia kota Pavlopetri di Greece. Bandar ni sebenarnya dah wujud sejak hujung zaman Neolitik lebih kurang 3,500 tahun sebelum Masihi. Sekitar era Minoan dan Mycenaean dalam sekitar 2,800 hingga 1,200 sebelum Masihi, bandar ni makin berkembang pesat. Tapi orang moden baru tahu kewujudan dia bila seorang geologis bernama Fokion Negris jumpa pada tahun 1904. Lepas tu baru betul-betul dikaji balik oleh Nicholas Fleming dari University of Southampton pada 1967. Setahun lepas tu, pasukan arkeologi Cambridge pula mula turun padang dan buat kerja lapangan. Makin ramai pula yang nak kaji. So, macam mana dia boleh jadi kota bawah laut Saintis percaya semua ni terjadi sebab gabungan dua faktor besar ni, iaitu gempa bumi yang berulang dan paras laut yang makin naik. Masa zaman kemuncak dulu, kota ni sebenarnya berada lebih kurang 4 meter bawah paras laut sekarang. So, bila tanah makin turun dan laut makin naik, perlahan-lahanlah Pavlopetri ni kena ngap dengan laut. Okey, yang ni menarik geng. Bila mana saintis ni selam semula pada 1968, diorang dapat jumpa hampir 15 bangunan. Ada yang sampai 12 bilik. Setiap ada plaza utama, jalan raya, kubur dan juga saliran air. Lepas tu, antara 2009 sampai 2013, projek arkeologi University of Nottingham gunakan teknologi sonar 3D. Diorang berjaya buat gambaran bandar tenggelam tu dianggarkan sekitar 9,000 meter persegi dan jumlah keseluruhan 30,000 meter persegi. Bukan setakat bangunan geng, banyak juga artifak yang diorang jumpa, antaranya pitui, iaitu bekas besar untuk menyimpan makanan ataupun minyak. So, Pavlopetri ni buktikan bandar bawah laut bukan sekadar mitos. Kadang-kadang tu laut simpan rahsia lagi banyak daripada darat. Dapat something?